Telur bungkus mengandungi daging lembu. Mana lembu dia? I think I wouldn't repeat this one lah. Kau dah ambil semua bro. Bro, benda limited bro. Rasanya macam Perfume. Black to Glow punya moisturizer. So daripada section atas ni ada tak yang best-best? Sekejap. Mayo chicken ni. Sedap apa? Tengok. Kita ambil flavour yang macam aneh-aneh sikit. Yang kita tak pernah try. Yang biasanya saya suka ni. Kasi suka yang China? Yang macam ni. Oh. Macam sih? Kita tengok. Ni apa? Ken, macam menarik kan? Betul kan? Apa ni? Nasi, Nacho. cheese popcorn, chicken bento. Sedapnya. Ambil lah. Ada original, ada cheese. Boleh, nampak macam sedap. Rasa Kak Ina yang ni. Tada! Nak try pistachio ni kak. Ni famous ni. Hanjuku cheese. Oh. Ya, mesti sedap eh. Nak try yang milk cream bun eh. Sedap tu. Kak Ina ni lah. Macam nak yang mana? Wow. Ambil peach. Lupa chop chooks cream. Chop chooks. So kita tengok lagi section-section yang ada. Kita ambil air pula sekejap lagi. Oh. Kasih nak tak? Ada banana, ada strawberry. Dia orang tengah susun guys. Weh, penuh weh bakul. Menarik. Hi guys, welcome back to my channel. Okay, as you guys can see dekat my title, today I am with my sisters. Okay, hari ni kita akan buat makanan yang kita beli dekat Family Mart. Macam choir. Macam choir. So sebenarnya kita orang pada asalnya tak plan pun nak makan kat Family Mart ni, sebab kita orang plan nak makan benda lain, iaitu Thai Street Mart. Okay, tapi korang nak tahu tak, kedai tu kan, selama ni kalau saya jalan, kedai tu memang adalah wujud dekat situ kan. Tiba-tiba tadi, waktu kita orang dah berniat dah nak buat video makan makanan Thai Street Mart tu, kedai tu renovation. Kedai tu baru nak load barang, baru nak tambah whatever kabinet. Tak boleh nak buat apa. Dah lah tak banyak choice kat kedai bawah tu kan. Takkan saya nak buat makan-makan mamak dan kereta ni. Tak boleh. So kita orang pun decide untuk just pergi dekat Family Mart. Family Mart kat area rumah kita orang dia kecil, small je. Tapi banyak makanan. Mall-mall je. Dia banyak makanan. Kita tunjuk dulu makanan panas yang kita beli. Sebenarnya dia agak panas. Okay guys, Family Mart kan Jepun, so kenalah ada makanan Jepun. So yang ini adalah panas weh, omurice bento contain beef, halal ada telur sekali. I don't know if you guys can tell, atas tu telur. Korang nampak tak telur? Nampak. Nampak Sedap telur tu. Okay, nampak sedap kan. So ini adalah the first one weh, aku dah try dulu. And the second one kita ada apa Toch? Tada! Apa tu? Nacho Cheese popcorn chicken bento. Dia macam chicken popcorn. Padahal kita orang kan dah beberapa hari dah makan chicken popcorn kat rumah. Tapi kita orang saja je nak try vibe dia. Kita orang juga membeli kimchi cheese sausage kimbap. Yang ni sebenarnya dah pernah beli dah. Tapi yang ni saja je beli lagi sebab my sister suka. And kita akan makan sikit je and bawa balik for our parents. Betul tak? Yeah. So kita nak makan apa dulu guys? Try dulu. Makan ni dulu. Jom. Okay. Apa kata kita buka bicara dengan ni seorang seketul? Alah, tak ada satu lagi ke? Kak ada satu. Kak dah masuk. Tada. Ambil lah ni. Sebab boleh guna tangan. So budak-budak ni selalu je tengok food review. So kita try the first one. Dia pakai sausage yang super jumbo. This one. Harga dia berapa Dia RM11. Lebih kurang macam tu lah. RM11 macam tu. So kita makan dulu, bismillah. Ada. Ni. Sebenarnya korang kena beli. I think yang RM11.90. Okay, harga dia RM11.90. So next nak try mana? Okay, semua orang ambil satu sudu tapi jangan masuk mulut lagi. Okay, bismillah.
rasanya macam sekejap. Rasa macam aneh. Apa nama dia tadi? Nasi telur bungkus mengandungi daging lembu. Mana lembu dia? Dia macam ni. Rupa nampak sedap tapi rasa kurang. Dia macam ni. Okay, honestly nasi tu adalah nasi yang taste very normal. Tak adalah tiba-tiba nak rasa macam sangat Jepun pun nasi tu. Nasi normal yang berwarna merah. Tapi telur tu kira dia macam lembik-lembik, macam sedap lah juga. Macam adalah teknik dia tu. Cuma kuah dia ni. Nak rasa kuah je. Kuah dia ni kuah dia rasa apa dek? Dia rasa macam sos tiram. Rasa macam yang chicken chop punya tu lah. Kuah dia rasa macam chicken chop punya tu. Tapi masinnya. dia macam yang terlebih masin. Yang chicken chop punya kadang-kadang kan rasa pedas-pedas sikit kan. Macam black pepper. Yang ni pula adalah yang memang masin je. Masin gila kan sebenarnya. Kalau hang makan ni je macam masin gila. I think I wouldn't repeat this one lah. Yang ni nampak macam ada harapan. Hopefully lah. Ni bukan salted egg kan? Bukan. Okay, jom kita try. Dia punya rupa ada ayam, ada kuah dia, ada nasi. Weh, hopefully yang ni better doh. Harap sangat. Sekejap aku ambil ni. Cheese dia memang agak memuakkan. Tapi yang ni sebenarnya walaupun nampak lebih simple, tapi dia macam lebih sedap daripada yang tadi. Sebab dia macam ada rasa cheese dia. Lepas tu dia ada rasa pedas-pedas sikit. Rasa tak pedas dia? Kan dia macam rasa pedas-pedas. Ni dia. I think I would prefer this one as compared to just now. Okay. Recommended tau nama dia. Nacho cheese popcorn chicken bento. Nasi ayam popcorn sos keju nacho. Faham? Komen. Okay, settle untuk makan-makan dia. Kasih rate berapa? 7/10. Aura? 10/10. Dia okey kalau tak rasa muak macam tu. Sebab tadi waktu biasanya kan kalau makan cheese, dia suapan yang kesekian kalinya baru rasa muak tau. Tapi tadi dia macam suapan pertama tu muak. Faham tak? Dia rasa muak, rasa muak. saya lah. Suap pertama je dah terus rasa muak. I don't know why lah. Tapi sedap lah. Tapi sedap. Better lah daripada yang sos chicken chop tu. Alright guys, so now kita nak try dia punya Hokkaido milk cream bun. Actually yang ni kita selalu nampak yang viral dekat TikTok. Dekat TikTok yang makanan Thailand actually. Dalam dia ada inti tu. Okay guys, ni dalam dia ada inti vanilla milk macam ni. So bismillahirrahmanirrahim, jom kita try. Nyam. Rasa susu. Weh, sedap tu. Sedap kan? Waktu viral yang Thailand milk bun whatever tu, I tak sempat beli pun sebenarnya. Tak pernah rasa pun. Tak pernah rasa weh. Ni baru first time rasa. Walaupun dia punya rupa lain sikit. Sebab yang Thailand tu dia petak. Dia petak bukan bulat ke? Ni macam petak kan dalam bekas petak dia tu. Kau jangan ambil semua bro. Bro, benda limited bro. Bismillah. So far ni paling sedap. Antara yang kita makan hari ni. So ini adalah pistachio cream crown. Tada, tak pernah rasa. Tapi saya beli sebab dia pistachio. Tada. Dalam dia pistachio, dia ada dua jenis tadi. Nak try yang ni, bismillah. Oh, dia buah Kinder Bueno. Sedapnya. Buah Kinder Bueno dah. Nak ambil lah. Dia sedap weh. Sedapnya. Coating dia sedap. Antara pistachio dengan milk bun tu mana lagi sedap? Pistachio. Pistachio rasa Kinder Bueno. Kan? Milk bun tu dia sedap tapi dia rasa mendatar. So ini adalah mochi puff. Kasih jangan try mochi puff. Jom. Ni apa siapa? Kan rasa kan dia kena gigit lah. Nak gigit Bismillah.
Sedapnya. Rasa macam yang Hokkaido type tu. Sedapnya korang. Dah lembut. Feeling dia penuh weh. Oh my god, tak sabar nak try yang peach tu. Yang ni susah nak crack. Sebab dia lembut sangat. Sedap kan? Korang, I don't know why, tapi I rasa macam makanan yang kita pilih hari ni, makanan yang kita pilih hari ni dia ada macam ikut layer. Dia ikut tahap kesedapan. Kan? Sedap tu. Murah ya, memang makan lambat. Dia ada 3 flavour je. Lagi satu apa? Melon lah. Parmesan ke parmesan? Tak ada empat. Original, melon, peach dengan parmesan. Parmesan. Yang parmesan tu yang kita makan je lah. Oh tapi yang original tu besar. Yang preser advance ni kecil sikit. Weh, ni matching dengan baju saya. Sedapnya. Dalam dia ada filling doh. Imutnya. Weh, dalam dia ada filling doh. Weh, kasih. Try sih. Bismillah. Nak habiskan jadi korang makan banyak-banyak sikit ya. Syah lah. Dia ada macam jelly. Tapi dia punya rasa macam perfume. Boleh kau habiskan? Rasanya macam perfume. Glow punya moisturizer. Kau pernah makan ke? Betul glow tu dik. Kan tak kat muka. I love peach tapi I prefer the apa kita makan tadi? Parmesan cheese punya lah. Parmesan punya. Yang ni parmesan. Oh my god, ni sedap. Boleh repeat tu. Oh my god. Lambat tu kau punya oh my god. Kita orang dah habis lah. Sikit. This is melon. Kalau dekat Korea, famous tau brand ni. Tak tahulah kenapa famous sangat. Rasa normal je. Ni uyu. Nampak tak? Uyu. Kuat lah bau dia ni. Uyu tu susu. Oh my god, ni my favourite. Oh my god, Sijun try sih. Kura berguling. Weh berguling weh Hokkaido aku. Aduh. Tapi ada lagi. Tapi ada sisa-sisanya. Loh, dia lembut sangat lah. Saya rahsia. Benda dah berlaku. Sedapnya. Sedapnya saki-baki ni korang. Sorry. We are trying out new flavour. Dah nak cakap ni. Sebenarnya korang nampak dia macam ni tau kat atas dia. Tapi cuba tengok kalau kat bawah dia. Macam kemut. Hati-hati dia jangan boleh jatuh. Bismillah. Mana kat lalu? Dia punya onigiri ni dia rasa salmon. Tapi dia tak ada wow factor. Dia macam nasi dengan salmon. Tentu kan? Bismillah. Dia sedap tapi sedap yang satu ni. Faham tak? Dia menyengat. Tak, seaweed dia melekat dekat dalam langit. Tu yang kalian tak boleh berkata-kata. Orang punya puding asli sedap. Oh, kita makan ni tak? Makan ni. Sebab ni kat punya. This one is triple chocolate chalk cream. Dalam dia macam filling ice cream. Dalam dia penuh macam ni. Okay kak? Oh. Ini macam cream puff lah korang. Itu tempah mandak buat ke. Dia punya inti banyak tu. Lembut ke? Kalau tak nak try ke puding ni? Jap nak habis sekarang punya mochi peach ni. Sudah. Nak habiskan mochi peach jap. Nak buka ke tak ni? Buka.
Banyak weh makanan kita orang beli. Tapi dia mau kepada dessert. Oh, Arab dia puding atau ni? Aku tahu kau tipu. Mana dia? Cek. Itulah bonnet cincong. Dik, sedap lah dik. Tapi better makan pakai sudu lah I think. Oh. Okay, so before we end our vlog, antara semua makanan berat, Kasih paling suka yang mana? Termasuk onigiri. Makanan berapa yang Asyik suka? Kita jumpa chicken. Yang ni. Yang apa benda tak popcorn tu kan? Sama kot. Mau bangun. Dia macam tak adalah suka sangat yang tu, tapi tak ada choice. Mau bangun. So I think that's it. Thank you so much for watching and itu sahaja. So cakap bye-bye dekat diorang. Bye. Bye. Bye-bye. Bye guys.